Pernah bercinta tak? Pernah. Tapi dia tak macam dulu lah. Maksudnya dia tak macam dulu. Dia lain. Dulu dia lain, sekarang dia lain lah. Okay, awak nak tak menang something? Maybe kalau awak menang tu, dia dah tak macam dulu dah. Maybe dia dah lain lah sekarang. Nak. Okay, kalau awak boleh bagi tahu saya mana satu packaging lama dengan packaging baru kat sini, dan juga kalau awak boleh sebut perkataan kat sini, saya bagi awak hadiah. Macam mana? On start on. On. Serius on. Sekarang ni, mana satu packaging lama, mana satu packaging baru? Ini yang lama. Ini yang baru. Wih, pandai lah awak ni. Awak memang bijak. Easy. Okay, kalau easy awak sebut ni pula. Ni, sebut ni. Ni. Ha. T-I-N-G-E. Tinggi. Awak salah tu awak. Bukan tinggi. Saya bagi awak peluang lah. Okay? Boleh? Boleh. Apa kata awak call partner awak sekarang. Okey. Kalau dia jawab betul, saya bagi awak hadiah. Dan juga partner awak sekali saya bagi hadiah. Macam mana? On. Kau sekarang. Hello, Assalamualaikum. You tengah tidur ke? Tak ada lah. Oh, you nak minta tolong sikit lah. Sebab I tengah ada kontes. Okay, I nak tanya. Kalau ejaan dia T-I-N-G-E, sebutan dia macam mana? Tinge. Wih, Tinge. Betul lah. Betul. You, kita menang. Jaga kau balik. Kita menang. Bye. Betul lah. Ni semua hadiah daripada saya. Ni semua hadiah daripada saya untuk awak, untuk partner awak sekali. Ice freezer, Tinge. Semua sekali dapat freezer. Dua ni awak pegang. Nah. So lain lah packaging dia. Tak tahu kenapa. Dulu lain, sekarang lain. Dulu packaging ni macam ni. Sekarang packaging ni dah lain dah. Dia dah glow up sikit dah. Macam awak ah. Payahlah dekat macam tu. Alah, malu-malu pula. So lepas ni awak dengan partner awak senang lah nak dapat things packaging baru ni. Awak boleh dapatkan dekat convenience store, pam minyak, supermarket, hypermarket pun ada.